Hi guys, welcome back to Balkis Anis channel. So hari ni Balkis nak pergi buat medical check up. Alhamdulillah rezeki Balkis lah lepas kahwin, tak tahu lah rezeki kahwin ke apa. Rezeki lah. Actually Balkis dah dapat tawaran pelantikan tetap. Sebelum ni Balkis hanya dulu kontrak. Beberapa hari yang lepas Balkis dah ditawarkan untuk pelantikan tetap. So Balkis nak isi dulu. Alhamdulillah lah rezeki tahun ni. Jom korang teman saya pergi buat medical check up. Balkis dah lupa cara. Bukan cara lah, actually tips untuk pergi buat medical check up. Tadi Balkis search balik, Google balik. Cakap minum air banyak-banyak. Sebab tadi kan kita dah kencing apa semua kan. So ayolah kita senarai semak tak perlu. Surat setuju terima belum? Okey, borang permohonan pemeriksaan kesihatan. Allah aturkan jalan. Balkis susah sikit nak jadi cikgu ni sebenarnya. Sebab Balkis nak jadi cikgu, tapi perjalanan Balkis tu sulit sikit. Macam bukan orang yang masuk belajar under pendidikan and then keluar kau jadi cikgu. Tak, saya bukan macam tu. Saya banyak liku-liku perjalanan. Saya menangis sebab tak lepas ujian apa semua. Rupa-rupanya Allah aturkan jalan saya lain sikit. Inilah perjalanan hidup saya sebagai seorang COS. Okay, jom kita isi. Tangan Balkis pakai lotion. Saya macam takut melekat ke sini. Jom teman saya isi borang. Okay. Okay guys, dah siap. Saya isi borang. Dah check jap. Saya nak kencing tapi saya takut keadaan saya dah tak kencing. So saya kena kencing kat sana. Nasib baik dekat je. Ini semua doktor isi. Jom let's go guys. Saya dah baik buat kat swasta sebab saya rasa macam nak pergi kerajaan tu bagilah orang yang yelah bagi perlu kan. Dekat hospital kerajaan sekarang pun dah hektik, ramai sangat yang sakit. Minum air sekali lagi. Let's go. Okay guys, why saya bersiap? Sebab dalam untuk doktor isi ni ditanya juga macam mana keterampilan kemas ke tak, biasa ke tak. So saya ni nak ambil jawatan tau. Saya kena bersiap. Kalau tak aku pergi dengan baju biasa je. So sekarang saya panaskan enjin jap. Lepas tu kita gerak. Gerak. Okay dah, jom. Aku nak Google klinik. Aku nak pergi klinik family ni. Aku tak tahulah mahal ke tak. Okay, harap tak mahal. Dari bajet dalam around 100 paling mahal. Okay, harap tak semahal tu lah. Ya Allah, saya tak bawa saya punya. Tak boleh naik balik tak? Nak naik balik jap. Seminit. Okay guys, now kita dah sampai dekat klinik ni. Lagi dah nak terkencing ni. Aku harap tak lama lah menunggu. So let's go. Jom kita pergi. Okay, jom guys. Saya bawa awak semua tapi saya tak rakam kot dalam tu mana. So guys, dah settle bagi semuanya medical check up.
Betul saya cakap kan hujung minggu dia mahal sikit. Tapi bagi-bagi okey lah, doktor pun baik. Staff dekat sana pun okey, tak ada masalah apa-apa. So alhamdulillah. Now saya check. Alamat saya masih Kelantan guys. Saya berharap alamat saya ni. Bagi baru boleh buat sebab bagi period. Biasanya kalau period buat medical check up, orang cakap kacau kita punya ni. Tapi bagi tak tahulah sejauh mana. So ngam-ngam hari tu bagi dapat surat ni bagi period. So bagi macam tak apalah, nantilah. Tinggi saya 148. So macam ya Allah, makin rendah ke aku. Berat saya 46. Nadi 89. Keseluruhan wow. Tiba-tiba aku tak ada rabun tadi masa check. Like telinga kanan kiri okey. Pendengaran. Apa lagi? Mulut okey, kerokok. Pemeriksaan respirator biasa, kardiovaskular biasa, abdomen biasa. Okay dah, settle, let's go. Kita nak ke mana? Macam kena cari hala tuju sikit. Macam takkanlah aku dah bersih. Siapa call? My sister. Sekejap Belum rasa answer. I swear. Awak dah sampai Johor ke? Cepatnya. Yelah, malam tadi dia banding. Mak dia nak pergi beraya dekat Singapura. Astaga, betul lah. Hai, bagi dah sampai rumah. Bagi sebenarnya tadi nak order makan. Nak pergi makan dulu, tapi tempat bagi nak makan terlalu ramai orang. So bagi decide untuk order Foodpanda je. Tunggu Foodpanda sampai sekejap lagi. So kita makan. Lepas tu korang teman saya kemas bilik. Okay. So guys, makanan saya dah sampai. Aku ada nasi berlauk, nasi kawak dengan teh ais. Bagi tak minum manis lagi sebab tadi macam medical check up. Kan kita tak boleh minum manis kan. Alhamdulillah lah, result pun macam okey, tak ada apa-apa masalah. Terus sekarang teman saya buka-buka ni, lepas tu kita pergi makan. Okay. Dia terus nasi tak. Sedap orang. Jom kita makan. Let's go. Jom makan guys. So, I dah settle makan sedap. Tapi tak habis juga. Bagi memang tak makan banyak. Tadi berat bagi 46.5. Kenapa ketika yang saya makin turun? Saya pelik. Saya macam kena fikir balik. Kenapa? Kenapa ketinggian saya makin menurun? Berat saya 46.5. Tinggi saya 148. Tak boleh jadi. Saya kena tinggi. Suami saya tinggi guys. So
So sekarang kita nak buat apa? Sekarang dah pukul 12.39. Saya nak kemas bilik. Sebelum tu saya nak tukar baju dulu. Tapi tudung yang sama. Bagi rasa cantik. Tengok aku keluar je lagi. Tapi macam nak pergi beli cermin dekat DIY. Cek baki dulu. Setiap kali keluar confirm duit aku 100 lebih habis. Balas keluar. Sekali lagi. Tapi kena tanya suami. Suami bagi tak? Kalau aku pakai duit sendiri. Halo. Video call? Yeah. Can I go to Mr. DIY? I want to buy a mirror. Okay. Nah. Tak adalah now. Sekarang saya nak buat video. Saya Boleh? nak kemas bilik. Limit 50 je. Kau umpama bintang yang pening nanam. Ku harapkan kala selama-lamanya. 50 guys, mana ada cermin harga 50? Saya beli kat TikTok lah. Kat TikTok ada. Sekejap. Saya beli cermin sekejap guys. Unlimited lah no. Ha? Unlimited. Unlimited, wow. Dah tak ada 50? 50. Kalau beli TikTok baru 30 lebih. Dah nak tengok dulu. Tapi kecoh yang kau dah sampai. Dah. Saya nak letak dekat meja make up hire ni. Okay. Jom guys, teman saya kemas bilik. Untuk malam ni ada video baru. Azizka on the way tengah post. Cuba tengok tau. Gula-gula ni dari suami kepada isterinya. Dia dulu tak macam ni tau. Sebelum kahwin dia tak kisah pun saya makan ke tak. Hari tu dia datang, dia bawa ni 3 kotak. Lepas tu dia pergi ambil wifi kerja kan. So dia beli ni gini. Dia macam dulu dia tak macam ni guys. Dia tak se-sweet macam ni. Dia biasa je. Sekarang dia dah sweet sikit. Dia dah belajar erti sayang dan kasih pada isteri. Oh, tiba. By the way, vacuum ni bagi dapat hadiah kahwin. Sini bagi dapat 2 vacuum. Satu yang cousin suami bagi selagi. Tapi disebabkan hadiah tu lambat. Bukan lambat maksudnya. Kita orang dah sampai Johor baru hadiah tu sampai. Hadiah tu kecil-kecil. Dia lupa bagi lah. Lepas tu saya dah ambil, saya siap. So saya bagi kat suami saya yang tu. Salah satu. Mereka PJJ sama-sama membelikan. Membelikan.
Jom teman saya kemas kat sini pula. Okay. Bagi sebenarnya malam ni sesama. Tapi bagi nak vlog juga sebab bagi nak masak. Bagi nak buat bihun sup atau bagi nak makan sayur saja, sup sayur saja. So, jom teman saya guys. So, sekarang saya tengah fikir nak masak bihun sup ataupun sup sayur je. Bagi saya fikir 2 minit. So, saya dah decide bagi nak masak bihun sup yang Parma punya. Dengan ni, masukkan ni and telur. Tu je, simple. So, kita pakai bihun Parma yang ni. Let's go guys. Tu guys. Kita memang nak buat simple je. Tapi makin rasa kenyang sekarang. Adakah saya tak ada rasa nak masak? Ada. Tak nak lauk-lauk pun. Just nak ni. Letak ni, pecah. Letak ni. Lepas tu letak telur je. Tu je. Dan malam ni saya nak minum susu. Saya kan dah beli banyak susu. So, saya kena minum. Kalau tak expired guys. Tunggu. Asal lagi. Saya dah kena behave lah sekarang. Dulu saya tak behave. Cucut. Ketemu. Baru untukku. Nak dengar saya nyanyi tak? Tada! Saya pergi ambil mic guys. Supaya you all boleh dengar suara saya yang sengau ni dengan begitu baik. Kalau kita menanti sesuatu, dia lambat tau. Kalau kita nak rushing, benda tu tak jadi, benda ni tak jadi. Kalau kita tunggu, aku menunggu dan terus berharap, dan aku bertahan hingga datang gelap. Hingga suatu saat tubuhmu ku dekat, yakin cintamu ku dapat. Meski kau selalu menyakiti aku, coba bertahan walau sakit hati ini. Kepala saya sakit guys. Korang nampak muka baik selain tak bila masak kat dapur ni? Sebab pakai lighting. Kalau tak muka saya kuning. Yes. Habis lighting pun macam dah malap-malap. Dah kena beli bateri baru. Dah setahun dah lighting ni. Setahun? 2 tahun? Masa kamera Sony. Saya hanya ada suami saya je. So saya kena bercakap dengan dia lah. Hah? Hai kan? Hi guys. Lagi suka bihun dari kuih tiaw kalau yang Parma punya. Kalau kuih tiaw tu dia keras. Nak masukkan kuih tiaw. Bihun. Kita masak simple je malam ni. Telur. And guys, malam ni juga saya nak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Nak minum susu. Susu saya beli, susu saya kena minum dan saya perlu habiskan. Tada! Bila found fresh ni. Sayang. Ya. Yeah.
Saya cuba nak jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Tebah. Macam mana nak buka ni? Tak berdaya. Sedih dan tak berdaya. Tengok guys. Kita belajar berdikari guys. Demam. Demam sakit guys. Kena masak sendiri. Tapi PJJ guys. Tapi PJJ. Tengok guys. Susu. Saya nak cuba. Biasa Sasa minum. Sedap. Tak rasa apa-apa. Tapi sedap. Lepas ni boleh beli lagi. What happened to my bihun? Okay. Pecahkan telur. Telur ni insya-Allah tak buruk. Lagi sebaru putih. I punya bihun sup dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sebenarnya dulu. Sudah. Sedap. Mama memang sedap. Jom. Let's go guys. Saya pergi letak dulu. Okay? Guys, let's eat together. Jom korang makan sama-sama dengan saya. Pergilah ambil makanan you all. Let's eat together. Bestnya sesama lepas tu makan benda yang aku sakit hati betul lighting ni. Tak nak guna lah, dia dah tak bermaya. Okay, pergilah ambil makanan you all. Kita makan bersama-sama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bagi jarang tau makan ni, tapi bagi beli hari tu. Susu pun sedap. Walaupun saya jarang minum susu. Apa lagi anak sembang? Yelah. Tak ada benda lah. Nanti kalau ada benda nak sembang, baru buat video lagi. Bye korang. Jumpa pada next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.